Guys, kita berada di Yamaha Jam Blue 2026 di Setia City Convention Center ni guys, di mana pada hari ini Yamaha telah melancarkan beberapa buah motosikal. Di antaranya yang debut adalah ini, iaitu Yamaha Y16ZRR. Ada 2R kat situ. Nampak baca kat situ? Tu dia, RR. Ada pelbagai benda yang telah diperbaharui. Terutama sekali dia punya design dia dengan lampu dia, nampak tu. Kepala dia dah berbeza guys. Korang tengok sendiri. Mungkin korang akan rasa pelik tapi pada awalnya, tapi biasalah Yamaha, lama-lama orang akan suka. Okey. Lampu dia seakan-akan lampu ada ala LC sikit lah. Tapi ada muncung, ada paruh kat sini. Dia mancun lah. Dari segi meter semua lebih kurang sama je. Meter dia semua lebih kurang sama saja guys. Tak ada perbezaan. Cuma dia punya design tu berbeza lah. Design dia memang berbeza lah. Yang ni lebih cantik design dia. Cuma dari segi konsep dia masih sama lagi. Masih sama, iaitu konsep jam G-Shock lah. Masih sama menggunakan keyless. Lepas tu ada USB charging port kat sini yang jenis macam ni. Okay. So dari segi panel-panel ni samalah. Lampu depan, lampu belakang semua, keyless switch dan sebagainya. Okay. So yang baru lagi adalah dia punya design belakang dia. Korang tengok design belakang dia. Lampu belakang dia lah. So antara itulah yang diperoleh oleh Yamaha. Mostly adalah design lah. Okay. Dari segi spek semua sama saja, tak ada beza. Cuma dari segi safety dia dah tambah dengan TCS. Dia dah tambah dengan TCS lah, traction control. Of course motosikal ini dah ready dengan ABS lah, macam biasa. So untuk warna standard ni iaitu warna yang ni dan juga warna hijau ni lah. So actually macam agak pelik sikit warna hijau ni, tapi well, this is Yamaha. Ke sebelah sana korang tengok, ini adalah special edition guys. Untuk special edition ni harga dia lebih mahal sedikit. So untuk yang standard harga dia 10,888. Yang special edition ni dia 13,888. Pelbagai benda lah yang telah diperbaharui. Of course dia punya design ni design Primac, and then datang dengan Olin punya monoshock belakang. Nampak? Smart guys. Cun. Y16 yang V2 yang terbaru, di mana totally different dia punya model, dia punya design dan sebagainya. And then harga dia pun bagi saya not bad, iaitu 10,888. Ada beberapa variasi standard dan juga variasi SE. Nak tengok? Jom kita sama-sama saksikan. Let's go. Ini adalah motosikal kedua yang dilancarkan oleh Yamaha pada kali ini, iaitu Yamaha XSR 155. Motosikal ini ramai sangat yang dah tunggu. So macam biasa, motosikal ini menggunakan enjin yang sama dengan MT-15 yang V2 tu lah, iaitu 155cc, single cylinder 4-stroke SOHC, dan juga ada VVA, iaitu variable valve actuation guys. Untuk power pula 18.9 HP dan juga menghasilkan torque sebanyak 14.4 Nm of torque. Menggunakan 6 speed gearbox transmission dan juga ada assist dan juga sleeper class macam biasa lah. Untuk fork depan menggunakan upside down fork dan juga untuk belakang menggunakan mono macam biasa. Motosikal ini menggunakan saiz tayar 110/70 di bahagian hadapan dan juga 140/70 di bahagian belakang, dan juga tangki dia agak besar iaitu 10 liter. Manakala seat height dia adalah 890mm dan juga berat dia adalah 137 kilo sahaja. Kalau korang tengok design dia memang sangat-sangat menarik. Lampu depan belakang LED, nampak dia punya motor retro dia itulah. Okey, untuk motosikal ini dijual dengan harga RM12,998, datang dengan 3 variasi warna, iaitu Mala Green, iaitu Mala Hijau, Classic Silver dan juga Royal Black. Untuk Royal Black ni dia special sikit, di mana dia punya fork warna gold, tapi harga dia sama sajalah guys. Kepada korang yang masih menunggu tu, boleh dapatkan lah untuk Yamaha XSR 155 ni guys.
Dan motor sekarang terakhir dan cakap pada hari ini adalah Yamaha X-Max 300 TechMax. Inilah dia motosikal yang sama dengan X-Max 250, cuma motosikal ini datang dengan enjin lebih besar iaitu 300cc, datang dengan enjin 4-stroke HOSC 4 valve single cylinder, datang dengan blue core macam biasa, dan juga displacement dia adalah 292cc guys, menghasilkan kuasa lebih kurang dalam 27.6 HP dan juga torque sebanyak 28.9 Nm of torque. Tangki minyak macam biasa 13 liter, seat height 795mm dan berat dia adalah lebih kurang dalam 185 kg macam tu lah guys. Motosikal ini macam biasa datang dengan 4.2 TFT meter dan juga datang dengan Y connect lah macam biasa. Ada keyless system macam biasa dan juga yang paling best adalah dan upgrade yang paling ketara adalah premium leather style comfort seat. So senang ceritanya, kalau korang beli motosikal ini korang tak payah nak upgrade naik spek dan sebagainya, memang duit terus beli yang ni saja. So untuk Yamaha S-Max 300 TechMax ni dijual dengan harga RM28,499 guys. Jadi itulah dia motosikal yang dilancarkan oleh Yamaha pada Carnival Jam Blue 2026 kali ini guys. Jadi antara tiga-tiga motosikal ni, mana yang korang paling minat? Yamaha Y16ZRR boleh rasa power dia ada. Braking nice. TCS guys dari segi acceleration motor pun sedap. Pickup dia ada macam beza sikit, and then dia punya TCS tu function lah. Bila kita pulang lebih tu dia turun lah, ada function sikit. Okay, dari segi rupa semua kau tengok baru lah. Braking nice, apa semua. Cuma tayar je lah, tayar je untuk jalan-jalan sebegini ni kurang sikit lah. Okay, mancun mantap habis. Y16ZRR yang terbaru daripada Yamaha. Okay, dengan harga RM10,888. What do you think? Nice. Try pula Yamaha XSR 150 menggunakan enjin yang sama dengan Yamaha R15. Ini harga dia dalam RM12,000.
Riding position dia memang retro tapi tak terlalu memenatkan. Seat dia sangat-sangat lembut guys lah. Engine dia kita tak boleh nak doubt lah kan, tak boleh nak bersoal sebab engine memang dah sama dengan MT-15, MT R15. Oh, memang best. Handling paling saya suka dia punya handling ni memang, even kalau masuk dekat track macam ni kan, dia kan lebih kepada gymkhana macam tu, tapi saya boleh manage dengan baik. Even kalau kita tengok dia punya wheelbase dia mancap nampak panjang lah kan, tapi dia still manage masuk kat short corner. And then dia punya pickup pun ok. Cuma tayar belakang tu agak besar sikit lah. Mungkin dia punya top seat boleh jadi mendap dan sebagainya, tapi it's okay. Paling saya suka dia punya ni, dia punya seat dia. Oh, seat dia rasa lembut. Walaupun sebenarnya dia tak lembut sangat, tapi okey lah, not bad. Tapi itulah, meter dia adalah meter G-Shock. Meter G-Shock guys nice. Okey lah. Dengan harga RM12,000, RM13,000 lah senang ceritanya. Apa dapat korang? Kalau korang minat jenis-jenis yang retro ni, saya rasa okey, korang boleh dapatkan motor sebegini guys, iaitu Yamaha XSR 155. Lama juga, banyak juga orang yang tunggu untuk motor ni. Peminat retro, peminat easy rider dan sebagainya. Cuna, mantap. Okay, nice.